Kalau saya diberi peluang untuk bercakap dengan diri saya 2 tahun yang lalu, saya rasa saya nak ucap terima kasih. Terima kasih sebab dah beranikan diri untuk keluar dari comfort zone kita. Walaupun time tu kita still macam dalam dunia kita sendiri. Tapi terima kasih sebab dah berani untuk cuba perkara baru yang kita tak pernah terfikir pun kita akan cuba. Sebab dari situlah saya belajar untuk kenali diri sendiri dengan lebih mendalam, tahu minat saya dan tahu potensi diri saya yang sebenar. Dan saya juga nak berterima kasih kepada pihak Pusat Sumber Sekolah sebab dah mengadakan pertandingan resensi buku ni, kerana jika bukan sebab langkah kecil tu, saya rasa saya tak akan jadi diri saya yang sekarang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai semua. Nama diberi Nur Farizah binti Muhammad Rasfan. Bersama saya, Akak Syuhada Amira. Pada hari ini, saya ialah pengacara untuk podcast untuk pada hari ini yang bertajuk Kejayaan Murid Semarak Emas pada tahun 2025. Baiklah, soalan pertama, dengar cerita awak ni antara pelajar paling pendiam dalam kelas. Tapi, bila keluar keputusan percubaan, boom, semua orang terkejut. Macam mana awak buat serangan senyap tu? Saya rasa itu rahsia. Cuma satu benda yang saya boleh share ialah saya berusaha dan terus berusaha. Oh, macam gitu okey. Boleh kongsi apa strategi belajar yang paling menjadi untuk akak? Okay. Ada tips pelik tapi berkesan tak? Okey, bagi akak yang paling berkesan adalah dengan konsisten buat latihan. Sebab bagi akak, kalau kita hanya membaca buku sahaja, kadang-kadang tu kita takkan faham sangat pun apa yang kita baca. Tapi bila kita buat latihan, kita akan tahu sama ada kita faham atau tidak topik yang kita dah belajar tu, dan at the same time kita boleh revise balik apa yang kita ingat pasal topik tu. Oh, macam gitu. Oh, bolehlah ikut strategi belajar awak ni. Ya, boleh. Dan untuk tips yang pelik pula, akak tak beranilah nak kata tips sebab tips ni kan macam biasa untuk ikutan kan. Cuma satu perkara yang akak biasa buat lah time musim exam ialah akak bila akak macam dah habis belajar tu, bila akak dah rasa macam penat dengan tu, akak akan terus tidur. Maksud akak tu bukanlah akak tak study langsung, akak study, cuma akak bukan study yang ekstrim sampai macam akak tak ada masa untuk diri sendiri ke, tak ada masa nak makan atau berjaga sampai lewat malam. Sebab bagi akak getting enough rest is more important. Sebab otak kita ni bila dia dah penat, kalau kita nak baca apa ke, kalau kita nak study ke, kadang-kadang dia tak boleh masuk pun sebab badan kita tak cukup rehat. Betul tu. Bolehlah saya ikut tips pelik awak ni. Boleh, tapi saya rasa setiap orang kan berbeza cara belajar dia. Jadi carilah yang sesuai untuk diri masing-masing. Okey, lepas ni saya bolehlah try. Okey, seterusnya, apa subjek yang awak paling suka dan kenapa? Subjek yang awak tak suka tu, macam mana akak deal dengan dia? Okay, sejujurnya akak tak ada spesifik subjek yang akak rasa akak paling suka atau tak suka. Sebab akak rasa semua subjek sama je. Dia memeningkan tapi sangat penting. Tapi kalau akak boleh cakap, akak lebih kepada bidang bahasa lah, macam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris berbanding subjek kira-kira macam tu. Dan kalau subjek yang akak rasa macam kurang sikit tu ialah subjek account. Tapi bukan sebab akak tak suka, cuma sebab mula-mula tu dia macam susah sikit dan dia macam memeningkan kepala jugalah. Tapi sekarang dah okey sikit sebab akak selalu buat latihan dan cikgu pun banyak beri tunjuk ajar. So akak nak berterima kasih lah dekat cikgu akaun akak, Cikgu Han, sebab tak jemu untuk mendidik dan mengajar akak dan kawan-kawan akak. Wah, bagus macam tu.
Okey, soalan seterusnya. Macam mana awak tentukan hala 7 subjek dan bidang masuk SPM ni? Siapa atau apa yang banyak mempengaruhi pilihan itu? Akak pilih subjek untuk SPM ni berdasarkan apa yang akak rasa akak minat dan akak boleh buat dengan baik. Contohnya macam akak ambil kelas account kan, dan kelas akak ambil Admaths, tapi ada juga yang tak ambil Admaths. And akak salah seorang yang tak ambil Admaths tu lah, sebab akak rasa apa yang akak minat ni tak memerlukan subjek tu dan akak tak boleh buat dengan baik dalam subjek Admaths. Jadi akak fokus dengan subjek yang lain, macam tu. Oh, macam gitu. Ya, dan family akak juga sentiasa support minat akak lah. Diorang tak pernah macam memaksa akak untuk ambil certain subjek. Jadi akak ada nasihat sikit je lah untuk adik-adik di luar sana, especially yang akan masuk form 4 next year. Pilihlah subjek berdasarkan apa yang kamu rasa kamu minat dan kamu ada kelebihan dalam subjek tu. Sebab bagi akak, setiap orang ni memang berbeza-beza. Dia punya kelebihan kan. Ada yang lebih dalam bidang bahasa, ada yang kira-kira, ada juga yang lebih cenderung kepada kemahiran melukis dan sebagainya. Jadi bagi akak tak kisah kita ambil apa-apa subjek pun asalkan kita belajar dan berusaha untuk berjaya. Wah, boleh contohi awak ni. Okey, akak okey lagi ke? Boleh saya tanya soalan seterusnya? Boleh, silakan. Okey, soalan seterusnya. Awak pernah tak rasa nak give up? Apa yang buat awak terus kuat dan bertahan? Okay, kalau rasa nak give up tu, akak rasa macam tipu lah kalau akak rasa akak tak pernah rasa nak give up kan. Actually macam selalu je rasa nak give up. Cuma satu perkara yang membuatkan akak masih bertahan ialah my family. Sebab akak bukan berasal dari keluarga yang senang dan akak juga merupakan anak bongsu. Ramai yang selalu cakap macam harapan tak akhir keluarga macam tu lah. Jadi akak rasa macam bertanggungjawab untuk terus berusaha dan berjaya supaya suatu hari nanti akak boleh ubah nasib keluarga akak. Dan, macam tu. Macam gitu. Faham? Okey, soalan seterusnya. Ramai pelajar rasa susah nak fokus sebab media sosial, tekanan dan sebagainya. Apa petua peribadi akak untuk kekal fokus dan semangat? Okay, actually petua ni akak rasa dia maybe sounds a little bit cliche sebab ramai orang pun cakap benda yang sama, tapi bagi akak dia memang sangat penting, which is untuk cari kawan and circle yang positif. Sebab dari experience akak sendirilah, sebelum akak masuk sekolah ni pun akak macam ada pelbagai persepsi lah, dan sekolah ni bukan sekolah pilihan akak. Dan bila akak dah masuk tu, memulanya akak rasa macam tak bersemangat sangat untuk belajar. Tapi bila lepas akak dah jumpa kawan-kawan yang positif, yang sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu dan bagi semangat dekat akak rasa lebih bersemangat untuk belajar. Akak rasa lebih akak rasa lebih suka lah untuk pergi sekolah macam tu. Macam gitu. Yeah. Dan akak rasa kalau untuk pengaruh media sosial pula, memang sekarang ni memang susah lah kalau kita nak macam tak nak langsung kan guna social media tu. Cuma akak rasa kita boleh berusaha untuk kurangkan penggunaan tu, dan kita kena guna media sosial tu untuk kebaikan, untuk ke arah kebaikan, macam guna untuk pembelajaran ke. Contohnya macam boleh juga follow influencer yang menyebarkan content education ke. Contohnya macam akak sendirilah, akak follow Zidin Aziz. Dia selalu cerita pasal banyak tentang bahasa Melayu lah, macam tu. Macam tu. Masa awak dah jenam kan, pernah tak ada kawan yang cemburu dengan kejayaan akak? Lepas tu Okay. Waktu sekolah rendah ada, akak adalah macam kawan yang dia tak boleh tengok orang macam lebih dari dia, macam tu. Dan time tu dia akak rasa macam tak best lah juga, sebab kita kan berkawan tapi macam dalam diam tu ada rasa macam tak suka dekat kita macam tu. Jadi apa yang akak buat, akak cuma kurangkanlah bergaul dengan orang tu dan cari kawan yang lebih positif. Macam tu. Boleh. Okey. Soalan seterusnya. Kalau Akak Syuhada boleh promot satu buku wajib baca untuk semua pelajar Malaysia, buku apa tu dan kenapa?
Okay, sebelum tu akan nak share sikit je lah pasal perjalanan akak menyertai pertandingan resensi buku ni. Okay, so sebenarnya akak bukanlah seorang yang macam aktif untuk sertai pertandingan dalam sekolah ke atau apa. Tapi bila masuk form 3 tu, macam guru kelas akak, dia macam paksa semua murid-murid lah dalam kelas akak time tu kan, untuk sertai pertandingan resensi buku. Dan dari situlah akak menyertai dan akak macam sedarlah yang akak actually ada bakat dalam benda ni. So akak macam nak berterima kasih lah dekat guru kelas akak time tu, Cikgu Nozita, dan juga pihak pusat sumber sekolah sebab dah menganjurkan pertandingan ni. Sebab tanpa pertandingan ni akak rasa akak takkan tahu potensi diri akak. I see. Ya, dan untuk buku pula, akak rasa akak akan promote buku ni, Happiness Now. Buku ni ialah buku yang akak gunakan semasa pertandingan resensi buku tu lah. Dan akak rasa buku ni wajib baca sebab dia buku motivasi, tapi dia bukan buku motivasi yang membosankan, yang ada ayat panjang-panjang macam tu kan. Dia buku motivasi yang ada lukisan, so easy to understand, easy to read and very entertaining. Wah, kalau saya ada masa lapang, saya try lah baca buku yang akak promote ni. Ya. Sounds interesting. Ya, akak rasa awak kena try baca buku ni. Okay, boleh. Okay, soalan seterusnya. Pernah tak baca buku sambil menangis? Atau ketawa sampai orang ingat awak tak betul? Kongsi sikit. Okay. Akak rasa memang banyak kali kalau akak baca buku tu akak rasa nak menangis, and akak actually menangis. Dan buku paling banyak yang akak rasa macam sedih ialah buku ni. Tajuk dia Time to Heal dan penulisnya ialah Nur Hafsah Hamid. Buku ni buku bahasa Inggeris dan akak bila baca buku ni akak rasa macam tersentuh dengan dia punya jalan cerita. Sebab dia bukan kisah cinta atau apa, tapi dia mengisahkan tentang dia punya watak utama yang cara dia untuk mengatasi dia punya kesedihan tu lah dalam kehilangan dia punya twin brother. Wow. Ya. Sedih juga Ya. Dan akak juga rasa banyak juga buku yang bila akak baca tu akak macam ketawa atau senyum sorang-sorang kan. Sebab akak rasa buku tu memang berjaya lah untuk sampai di hati pembaca lah. Dan akak rasa itulah keindahan membaca, sebab walaupun hanya melalui tulisan kita dapat rasa pelbagai emosi, dan melalui membaca juga kita boleh rasa bebas daripada masalah kita dan kita rasa macam hidup dalam buku tu. Oh, I see. Sedih juga Okay, soalan seterusnya. Kalau akak ada superpower masa nak belajar, akak nak kuasa apa? Okay, akak rasa soalan ni sangat menarik. Dan okay, bagi akak, akak nak superpower yang membolehkan mata akak ni screenshot semua benda yang akak baca. Sebab siapa je tak nak kan? Ya, bila dalam exam kita tak payah macam nak susah payah nak ingat apa yang kita dah baca tu, dan kabur-kabur je ingatan kita macam tu. Weh, unik juga Okay, antara semua subjek SPM, yang mana satu paling drama dalam hidup akak? Cerita sikit tragedi atau komedi yang berlaku. Okay, subjek yang paling drama akak rasa semestinya lah subjek account. Sebab account ni bila dia dah buat lepas tu tiba-tiba dia tak imbang, semua akan stres. Dan akak rasa mana-mana budak account pun boleh relate kot dengan perkara ni. And paling drama yang akak tak boleh lupa ialah time buat kerja khusus. Sebab bila kita kan buat kerja khusus macam dari pagi sampai ke tengah malam semua tu kan. Lepas tu tiba-tiba dia tak imbang dan kita kena betulkan balik. And paling teruk bila kita dah buat banyak tapi kita salah dan kita kena buat balik dari mula. Sebab semua pengiraan dia tu berkait kan. So tapi walaupun banyak drama, akak rasa pengalaman tu very fun and akak takkan lupa lah sampai bila-bila. I understand. Okay, bayangkan ada lagu tema bila akak tengah study. Lagu apa yang sesuai sangat dengan vibe tu?
Okey. Akak rasa lagu yang sesuai untuk jadi lagu tema waktu belajar ialah lagu Fight Song by Rachel Platten. Sebab lirik lagu dia mengisahkan macam perjuangan seseorang untuk berjaya walaupun orang lain tak percaya pada diri kita. Jadi akak rasa lagu tu kenalah dengan sebagai lagu tema bila kita belajar, sebab belajar ni pun merupakan sebuah usaha, sebuah perjuangan juga. Perjuangan untuk kita berjaya pada masa hadapan. Oh, best juga lagu tu sebab saya pernah dengar. Oh, okey. Okey. Akak okey lagi ke? Boleh saya tanya soalan seterusnya? Boleh. Okey. Apa satu pesanan atau kata-kata semangat yang akak nak sampaikan pada pelajar lain yang tengah rasa down sekarang? Okey. Kepada pelajar yang tengah down, jangan risau. Saya faham perasaan awak sebab saya pun pernah berada di tempat awak. Nasihat saya, ambillah sedikit masa untuk tenangkan diri, tenangkan fikiran, perbaiki diri dan berdoalah banyak-banyak kepada Tuhan. Tapi jangan sesekali cuba untuk berputus asa atau berhenti. It's okay to rest but it's not okay to stop. Dan kepada rakan seperjuangan akak yang akan menduduki SPM nanti, akan nasihatkan jangan terlalu kecewa kalau result trial awak tak seperti yang awak harapkan, sebab kita masih ada masa untuk berusaha dan perbaiki kesilapan kita selagi kita belum jejakkan kaki ke dalam Dewan Peperiksaan. Jadi teruslah berusaha sehingga ke saat akhir. Dengar tu korang. Apa yang akak sampaikan. Okey. Okey juga you ni. Okey. Soalan terakhir. Kalau akak boleh bercakap dengan diri akak 2 tahun lepas, apa yang akak akan cakap? Akak rasa kalau diberi peluang untuk bercakap dengan diri akak 2 tahun lalu, akan nak ucapkan terima kasih sebab masa tu walaupun kita still macam dalam dunia sendiri, tapi terima kasih sebab dah beranikan diri untuk mencuba perkara baru yang kita tak pernah terfikir pun kita akan buat. Sebab dari situlah kita berjaya kenali diri dengan lebih dalam, kita tahu apa yang kita minat dan potensi diri kita. Sebab akak rasa kalau bukan sebab langkah kecil tu, akak takkan jadi diri akak yang sekarang. Wah. Lepas ni, pada masa depan saya pun nak jadi macam awak lah. Boleh. Dan akak rasa akak ada nasihat sikit je lah untuk adik-adik di luar sana. So adik-adik di luar sana, jangan takut untuk mencuba perkara baru, tapi ya mesti yang positif je, okey? Explore lah zaman remaja anda sebaik mungkin, sebab zaman remaja ni hanya sekali seumur hidup dan kita tak akan tahu kebolehan diri kita kan selagi kita tak mencuba. Langkah kecil kita pada hari ini mungkin mengubah hidup kita pada hari esok. Dengar tu korang, apa akak ni sampaikan. Jadi, itulah sedikit perkongsian tentang kejayaan. Harap korang semua dapat sesuatu daripada episod kali ini. Jangan lupa terus berusaha dan percaya pada diri sendiri. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.